Aku ada cerita nak cerita. Cerita tentang percutian aku dengan Sumi Azil ke Langkawi yang tak dirancang. Baru je kat video lepas aku cakap, next time bila aku kaya je, aku akan datang balik Langkawi dan aku akan borong banyak gila coklat untuk aku. Kebetulan baru-baru ni aku ada bercuti kat Langkawi. Tapi aku tak borong banyak sangat coklat sebab aku dah ada coklat sendiri ya. Kemoh lah, kemoh. Sebenarnya kau tak kaya lagi kan? By the way, bila aku sebut pasal kita orang ni bercuti ni, mesti korang ingat yang aku Roger Sumi macam, weh Sumi, nak tak kita pergi Langkawi? Lepaskan tegang. Lepaskan tegang? Apa bendanya tu? Release tension. Tak. Macam yang aku cakap, percutian kita orang ni tak dirancang. Sumi pun tak ada ajak aku nak pergi bercuti kat Langkawi pun. So, macam mana aku boleh tiba-tiba bercuti kat Langkawi? Macam ni cerita dia. Sebenarnya, aku dengan Sumi dapat satu jemputan khas untuk jadi tetamu dekat satu program kat Langkawi ni. Lepas tu aku pun apa lagi? Aku pun beli tiket flight dengan book hotel cepat-cepat pakai duit poket aku sendiri. Sebab diorang cakap diorang tak sediakan transportation. So, aku kenalah beli tiket awal-awal sebab aku takut nanti harga tiket naik. Bukan boleh kira tiket flight ni kan. Leka sekejap je naik dia kan Tony Fernandez. Tapi last apa yang jadi? Penganjur program tu buat keputusan untuk cancelkan program tu. Macam gitu je. Jadi lepas sesi pujuk memujuk, dorang still tak nak refund balik duit aku. Tapi Alhamdulillah lah, last ada seorang hamba Allah ni yang bertanggungjawab, dia refund balik duit aku. Penganjur tu lepas tangan macam tu je. Jadi dah ada free flight, free hotel, takkan nak biar gitu je kan? Tak sampai hati pula aku nak biar pilot kapal terbang tu bawa kapal terbang seorang-seorang. Jadi dari situlah aku dengan Sumi boleh tiba-tiba tercuti kat Langkawi. Tu yang jadi bila sampai kat Langkawi tu, kita orang jadi macam blur, tak tahu nak buat apa. Sepatutnya datang buat duit, tapi last buang duit. Jadi masa kita orang sampai ke airport Langkawi tu, kita orang terus sewa kereta untuk round kat Langkawi tu untuk 3 hari. Tapi masa kita orang sampai ke airport tu, Langkawi masa tu hujan. Aku tanya akak yang buat kereta sewa tu, "Kak, kat sini memang tengah musim hujan taklah, baru hari ni hujan." Masa tu aku rasa macam, wait a minute, maksud akak masa saya tengah mood kerja, cuaca kat Langkawi ni elok, tapi bila saya tengah mood nak bercuti, datang jauh-jauh Langkawi tiba-tiba hujan. Macam tu ke kak? Kenapa marah saya? Ini semua proses evaporasi. Jadi kita orang gerak daripada airport, kita orang pergi ke hotel. Dan hotel tu dekat je dengan airport Langkawi tu. Lepas tu kita orang rehat-rehat jap, tengah tunggu hujan reda. Tapi kesian gak Kak Sumi, sebab dia kata kat aku dia nak buat live TikTok, tapi disebabkan hujan, dia duduk menung je kat tingkat hotel tu. Tapi aku tak bagi masuk sebab aku nak privacy. Jadi lepas beberapa minit, kita orang keluar dari hotel untuk cari pot Sumi nak buat live. Dan akhirnya kita orang jumpa satu kedai kat tepi pantai ni. Okey lah, boleh duduk pacak kamera buat live. Lepas tu kita orang balik hotel semula. Lepas tu kita orang tidur untuk hadap hari esok. Untuk hari kedua, kita orang tak tahu dah, tak decide lagi tahu nak pergi mana. So pagi tu kita orang je siap-siap, lepas tu drive kereta ke hulu ke hilir. Lepas tu tiba-tiba Sumi suggest untuk lepak kat satu tempat ni, nama dia Skytrack. Skytrack ni tuan-tuan, dia macam tempat untuk aktiviti outdoor yang lasak lah. Ada flying fox, skywalk, benda lasak macam gitulah. Tapi pertama sekali, pakaian yang aku pakai pagi tu bukan pakaian untuk aku pergi lenjan main benda lasak ya Sumi. Walaupun begitu, aku tetap positif yang Skytrack ni mungkin santai-santai je. Alah, setakat jalan-jalan ke atas titian gantung gitu je, nenek aku pun boleh buat. Tapi dia dah tak ada dah. Tak apalah, ada titian lain. Jadi aku dengan confidentnya melangkah masuk ke Skytrack tu dengan baju aku yang baru beli dengan menggunakan duit yang aku tiba-tiba jumpa dalam poket seluar. Tak ada, gurau je. Tapi baju tu consider mahal jugalah untuk aku. Tapi last baju aku tu rosak sebab pakai abah-abah untuk main Skytrack tu. Apalah nasib. So disebabkan tak ada apa yang menarik yang berlaku dekat Skytrack hari tu, aku nak ambil peluang untuk explain sikit benda yang buat aku tertarik. Benda ni ada masa instructor tu tengah briefing pasal cabaran-cabaran yang kita orang akan hadap tu. Satu benda yang buatkan aku lupa pasal baju aku tu, iaitu lanyard yang ada dekat abah-abah yang kita orang pakai. Sebab safety design yang ada dekat dia tu buat aku jadi macam Rusia masuk kampung. Untuk pengetahuan korang, lanyard ni lah yang akan buat aku tergantung dekat zipline in case kalau aku terjatuh. Apa yang menarik tentang lanyard ni, dia ada 2 cangkuk dekat ujung dia. Untuk cangkukkan dekat zipline, kau kena guna cangkuk C. Bila dah masuk, bar kat zipline tu akan tolak cangkuk kau jadi bentuk U. Jadi kau akan selamat sebab cangkuk kau dah jadi bentuk U dan dah lock dekat zipline tu. Bila kau nak buka, kau kena tekan satu butang kat belakang dia. Lepas tu kau tarik, automatik dia akan tertendang jadi cangkuk C balik. Okey, dengar. Ini part yang paling bijak. Safety zipline ni, once kau dah cangkuk kedua-dua lanyard kau dekat permulaan tali dia, kau dah tak boleh keluar dah. Kau hanya boleh keluar kat hujung tali zipline tu bila kau dah selesai buat semua challenge. Sebab kau tak boleh cabut kedua-dua cangkuk serentak sebab dia akan terkunci. Kau boleh cabut sebelah je pada satu masa. Tapi bila kau cabut sebelah lagi akan kekal terkunci lah pula. Begitulah sebaliknya. So apa-apa pun yang kau buat, kau akan sekurang-kurangnya tersangkut dekat satu daripada 2 lanyard tu.
So kau mungkin akan tanya, habis tu kalau aku cangkuk benda tu kat jari aku, konon-kononnya jari aku ni tali zipline. Bolehlah unlock sebelah lagi kan? Tak juga. Jari kau bulat, tali zipline tu pun bulat. Jari kau takkan dapat tolak cangkuk C yang petak tu sebab dia akan jadi licin. Jadi itulah function bar yang ada kat tali zipline tu. Bar kan ada bentuk petak. Jadi ingatlah dekat bawah cangkuk tu pun bentuk petak. So bar dekat tali zipline tu boleh digunakan untuk tolak C dekat cangkuk tu jadi bentuk U. So kalau kau nak tolak pakai jari, jadi kau kena bentuk bar. Benda ni aku kata bijak sebab katakan kau baru turun Flying Fox, lepas tu kau nak pindah ke Flying Fox yang seterusnya. Kalau lah tak ada sistem ni, katakan kau cangkuk tak sempurna, lepas tu kau pergi buka cangkuk yang lagi satu, tiba-tiba angin tolak kau, terus kau jatuh daripada situ, meninggal. Baru nak rasa ekstrim kat Flying Fox. Sekali pergi ke alam yang lebih ekstrim. Untuk hari ketiga, ada satu brother ni, dia recommend sangat-sangat kat kita orang untuk pergi hiking Gunung Mat Cincang. Dan dia tunjuk kat kita orang betapa cantiknya air terjun yang ada kat situ. Belagak betul brother tu. Dan ada satu gambar tu, dia macam merentas jambatan berwarna putih yang menyeberangi sungai. Aku memang tertarik gila dekat gambar tu. Jadi untuk hari ketiga tu, of course kita orang decide untuk hiking Gunung Mat Cincang sebab dah terracun dengan brother tu. Nak sumi, sampai berbuih-buih mulut dia kena racun dengan brother tu. Tapi sebenarnya kita orang tak plan untuk hiking Gunung Mat Cincang tu sampai habis. Kita orang cuma nak pergi ke air terjun yang brother tu tunjuk dalam gambar dia je. Jadi masa kita orang mula-mula hiking, dalam 20 minit lebih je kita orang dah sampai dekat Telaga Air Tujuh. Tapi kita orang tak singgah sebab kita orang tak nampak pun jambatan atas sungai yang macam dalam gambar brother tu tunjuk. So kita orang teruskan lagi hiking lebih kurang lagi 20 minit lagi dan kita orang jumpa Blue Pool. Blue Pool tu memang cantik teruk. Air dia clear kebiru-biruan. Tapi still tak ada jambatan atas sungai macam dalam gambar brother tu tunjuk. So kita orang pun teruskan lagi hiking dan lepas sejam kita orang penat hiking, kita orang jumpa satu signboard yang suruh kita orang patah balik. Aku macam, memang dah hiking 2 jam baru nak bagi tahu. Asal tak suruh patah balik masa sampai Langit Ayah Peng nanti je. Ayat dia lebih kurang macam ni. U-turn. Anda dinasihati untuk menggunakan khidmat tour guide untuk meneruskan perjalanan. Jadi aku pun yakinkan Sumi untuk teruskan perjalanan kita orang juga. Dia nasihat je tu Sumi dah. Tak payah dengar nasihat dia. Jadi kita orang pun teruskan juga hiking kita orang dengan harapan yang gambar air terjun yang berada tu tunjuk ada dekat puncak gunung. Jadi lepas 1 jam lebih, which is total 3 jam dari bawah, akhirnya kita orang sampai juga dekat puncak Gunung Mat Cincang. Masa tu kita orang dah ready dah nak terjun dalam air. Sekali tu, satu air terjun pun tak ada. Yang ada cuma tanah kecil yang boleh muat dalam 10 orang. 20 kalau susun 2 tingkat. Tapi kekecewaan kita orang tu macam terubat sikit lah juga dengan view yang cantik daripada puncak gunung tu. Tapi kalau naik cable car pun boleh dapat view macam ni. So kita orang tak spend lama dekat atas tu sebab kita orang dah tak sabar nak mandi air terjun. Kita orang pun terus turun balik pada situ. Dan masa on the way nak turun tu, kita orang jumpa satu orang putih ni. Masa nak selisih dengan dia tu, tiba-tiba dia tanya macam ni, "Is the view worth it?" Masalah tu dia tanya pendapat aku. Jadi aku pun jujur je lah. Worth it tu benda apa? Bagi tak ada ke gurau je. Aku cakap tak worth it kot. Tapi kan sebenarnya bila tengok balik video yang aku ambil dekat puncak gunung tu, boleh tahan cantik view dia. Tapi mungkin sebab masa tu aku kecewa tak jumpa air terjun yang berada tu cakap, so emosi aku tu terbawa-bawa. Dan lepas tu orang putih tu pun tak nak teruskan hiking dia. Dan dia ucap terima kasih ke aku sebab jimatkan masa dia. Aku rasa macam bersalah lah pula. So aku tunjuk sendiri view yang aku rekod masa kat puncak gunung tu dekat dia. Lepas tu dia buat muka macam, "Nah, the same view I can get using a cable car." Kan? Lepas tu kita orang pun turunlah sama-sama. Dan along the way aku tanya dia orang mana. Lepas tu dia cakap dia orang Jerman. Tapi tak nampak macam muka orang Jerman pun. Okay. So masa kita orang turun tu, kita orang stop mandi dekat Blue Pool kejap. Lepas tu kita orang stop lagi dekat Telaga Air Tujuh. Dan masa aku mandi kat Telaga Air Tujuh tu, aku ternampak satu pot bergambar ni. Dia macam kau kena naik tangga dia, lepas tu kau boleh bergambar dekat platform dekat atas tu. Platform tu pula warna putih. Dan bila aku amati, binaan dia sama macam dalam gambar berada tu tunjuk. Lepas tu sel-sel otak aku berhubung tanpa perlu minum susu Enmam. Aku pun sedar yang rupanya berada tu ambil gambar dekat platform bergambar kat depan aku ni ha. Punyalah aku duk sibuk cari jambatan. Bukan jambatan rupanya, tapi platform bergambar ni ha. Aku jadi tersalah tengok sebab dia selfie sebahagian daripada pot bergambar tu, membuatkan dia nampak macam dia ada kat jambatan. Punyalah aku berharap nak jumpa jambatan yang berada tu tunjuk. Rupanya aku dah lama jumpa dah masa mula-mula nak hiking gunung tu. Nak salahkan berada tu pun tak boleh gak ah. Sebab bukan dia yang cakap air terjun tu kat puncak gunung pun. Tapi kena cari seorang lah nak salahkan. Jadi aku dengan Sumi pun sambung je mandi dekat Telaga Air Tujuh tu pula. Tapi syok gak lah sebab ada groundsor dekat tengah-tengah tu. Aku main banyak kali kot sampai keruh air. Tak dah. Selamat Hari Raya Pakcik. Selamat Hari Raya. Tahun depan datang lagi Nah, duit raya sikit. Pakcik pakai sampul animation yang paling latest tau. Terima kasih Pakcik.
Macam mana boleh kantoi pula ni? Mana ada orang yang buang sampo Y-Animation? Sampo premium tu. Betul tu. Korang dah ada sampo raya belum? Kalau belum, dapatkan sampo raya aku versi Wan dan Jembalang yang berkualiti premium ni. Jangan terkejut tau. Nanti dalam banyak-banyak sampo raya yang anak saudara korang kutip, dorang akan gunakan sampo raya aku juga untuk simpan semua duit raya dorang. Sebab kualiti sampo raya aku ni keras dan tahan lasak. So tunggu apa lagi? Dapatkan sampo raya Wan dan Jembalang kat kedai Shopee aku. Kalau malas type, klik je link kat description. Okey, sambung cerita sikit. Lepas kita orang siap mandi, kita orang terus siap-siap nak balik sebab flight kita orang balik ke KLIA adalah pada petang hari ketiga tu. Tapi masa kat airport tu, kaki kita orang memang dah ketar-ketar dah. Sebab tak pernah dibuat orang hiking 4 jam sebelum naik flight. Jadi kita orang pun naik flight dan balik ke rumah masing-masing. Itu sahaja cerita kali ni. Terima kasih sangat-sangat dan aku harap korang terhibur dengan video kali ni. Oh, by the way, jangan lupa dapatkan sampo raya Wan dan Jembalang kat Shopee. Tinggal klik je link kat description. InsyaAllah korang akan jadi pakcik atau makcik saudara yang paling kurang dibenci oleh anak saudara korang. Alright, selamat menjalani ibadah puasa. Okey, Assalamualaikum.